Kalau begitu kita nak pergi kepada lebih lanjut dalam nas mutasyabihat, bila kita sebut tentang ayat Al-Quran yang dinisbahkan pada Allah Ta'ala, tetapi kalau kita ambil cara zahir, literal, dia akan jadi Allah tu ada tubuh badan, ada anggota, ada mata, ada kaki, betis dan sebagainya. Tu nas mutasyabihat lah sebahagiannya. So dalam memahami nas mutasyabihat ini, Imam Nawawi dan Ibn Hajar Asqalani, macam mana kaedah mereka? Saya suka tarik ke belakang sikit lagi supaya kita lebih faham konteks ni kan. Al-Quran tu kan diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab tu sendiri, dia terbina di atas macam-macam cabang ilmu. Tidak dinamakan bahasa Arab kalau dia kosong daripada cabang-cabang ilmu ini. Salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab, ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni, kalau bahasa kita panggil ilmu sastra kan. Ilmu balaghah ataupun sastra bahasa Arab, dia ada dia punya topik-topik, subjek-subjek dia kan. Antara topik-topik terpenting dalam ilmu balaghah itu apa yang dipanggil sebagai majaz mursal, isti'arah, tashbih dan sebagainya. Kita dalam bahasa Melayu kita ni pun bila bincang pasal sastra, kita ada konteks-konteks seperti metafora, kiasan dan sebagainya. Mana-mana bahasa kat dunia mesti ada benda tu. Jadi begitulah Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, mustahillah dalam Quran itu tidak ada unsur-unsur sastra yang saya sebutkan tadi. Takkanlah Quran kosong daripada isti'arahnya, dengan kinayahnya, dengan majaz mursalnya, dengan tashbihnya. Dalam bahasa Arab ada ilmu tu, tiba-tiba dalam Quran tak ada. Mustahil. Kan? Jadi bila kita setuju Al-Quran itu memang terbina di atas konteks-konteks ilmu lughah Arabiah, ilmu balaghah itu semua, maka nak tak nak kita kena bersetuju, kita kena memahami Al-Quran itu dengan ilmu-ilmu tadi. Mana mungkin tiba-tiba kita nak fahamkan Quran, kita ilmu ni kita tolak tepi. Ini tak boleh diterima, tak boleh diterima di akal. Sebab itu Al-Quran itu mesti dipahami dengan ilmu balaghahnya, dengan semua apanya kan. Itulah yang dilakukan oleh para ulama kita dalam konsep takwil. Takwil ni macam mana? Kita ambil satu perkataan, dia ada maksud asal, dengan dia ada maksud kiasan. Kita tinggalkan maksud asal dia, ambil maksud kiasan dia, ini dipanggil takwil. Kenapa kita tak ambil maksud asal? Ada sebab-sebab tertentu kita memang kena tinggalkan maksud asal. Tak boleh ambil maksud asal. So dua-dua tu masih maksud kepada perkataan tu. Ya. Bukan pandai-pandai lah. Bukan pandai-pandai. Okey. Saya suka bagi satu contoh. Okey. Contoh ni insyaAllah kita senang faham. Kita bawa kereta highway kan. Kita tengok dekat tepi jalan tu ada papan tanda kan. Kat papan tanda ditulis, hulurkan tangan anda kepada orang-orang yang keadaan susah. Lagu mana kita nak faham kata-kata tu? Okey tak kita pergi dekat orang susah, Assalamualaikum, kita bagi tangan kita kat dia. Kenapa? Ni papan tanda suruh saya hulurkan tangan kepada orang susah. Adakah ini makna dia? Saya rasa orang paling tak betul akal dia pun takkan faham macam tu. Maksud hulurkan tangan di sini bukan ni. Tapi tangan di sini maksud dia lain, iaitu bantuan. Ada ke orang pertikaikan? Kenapa fahamkan tangan dengan bantuan? Tak, benda tu memang logik akal. Hulurkan tangan kepada orang susah, maksudnya hulurkan bantuan kepada orang susah. Ya. Clear kan? Kita tak faham tangan di situ, makna asal dia tangan. Sebab memang tak boleh terima akal. Saya nak bagi satu contoh lagi. Boleh. Nak bagi tahu Quran dan hadis dalam beberapa situasi tidak boleh sama sekali dipaham dengan faham zahir, faham literal atau makna asal dia. Ada satu hadis yang sangat famous tuan-tuan, rasanya kita semua pernah dengar. Sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hadis ni saya suka sebut sebagai contoh nak menunjukkan Quran hadis tak boleh pakai
Always nak pakai literal, tak boleh. Kata Nabi, siapa daripada kamu lihat kemungkaran, dia kena cegah kemungkaran itu dengan tangan dia. Okey. Kita kat sini Masya Allah ramai pakcik-pakcik semua kan. Kalau kita tanya pakcik-pakcik ni, yang Nabi suruh kata cegah kemungkaran dengan tangan maksudnya apa? Saya yakin tak ada seorang pun dia faham tangan di sini maksudnya maksud asal tangan. Sebab kalau kita faham lagu macam tu, maksud dia kita jumpa orang buat salah, kita pergi tumbuk dia. Bertumbuk pula. Ha. Dia pula jadi mungkar. Kan? Kenapa tumbuk saya? Dah Nabi kata cegah kemungkaran pakai tangan. Inilah betul kan? Kalau faham tangan tu tangan, tampar ke, cubit ke, takkanlah itu maksud kata-kata Nabi. Saya rasa budak sekolah rendah boleh faham bahawa tangan di sini bukan maksud asal. Tangan di sini maksudnya kuasa. Okey. Guna kuasa, guna jawatan, guna pangkat. Sebagai ketua kampung ke, apa YB ke, gunakan kuasa cegah kemungkaran. Okay, next kata Nabi dalam hadis tadi, wa illam tastati' fa bil lisanihi. Kalau tak boleh cegah kemungkaran guna tangan, maka dengan lidahnya. Agak-agak lidah di sini maksudnya apa? Sudah. Jeli lidah. Takkan jeli lidah kan? Takkanlah maksudnya lidah yang anggota lidah ni. Semua orang akan faham maksud lidah di sini adalah nasihat. Amar ma'ruf nahi munkar. Bukan lidah ni. Cuba bayangkan kalau ada orang juga degil. Orang ni sembilan khabar bega. Dia bega juga nak faham hadis tu ikut literal. Apa akan jadi? Memang parahlah. Kenapa dalam hadis ni kita boleh faham tangan sebagai kuasa, lidah sebagai nasihat, tapi konteks yang sama kita bawa pergi Quran jadi tak boleh pula. Sebab apa? Sama je kan? Itu baru satu contoh. Sebenarnya banyak contoh lain kita boleh bagi. Dalam bahasa Melayu kita boleh bagi. Kan? Sebab kita takkan lari daripada dia punya sastera-sastera dia tu, metafora ke, kiasan ke. Kan? Kita jumpa orang, kita kata dekat dia kan, kau jangan banyak bising, kau punya rahsia semua dalam genggaman dan. Apa maksud Takkanlah orang tu datang tengok jap genggaman ada tak rahsia dan dalam tu. Takkanlah dia faham macam tu. Kiasan kan? Okey. Semua ulama kita bersepakat fahamkan Quran tu dengan cara kiasan tadi, dengan isti'arah tadi, dengan balaghah tadi. Maka di sinilah datangnya konsep takwil. Istiwa. Asal maksud istiwa, duduk. Kalau kita kata Allah Ta'ala duduk, maka dia akan melazimi benda-benda lain. Orang kalau nak duduk, kena ada anggota badan, kena ada tempat duduk, kena touch, ni baru duduk. Demi nak mengelakkan memberi kepahaman macam tu, demi tak nak menjisimkan Allah, mentashbihkan Allah, samakan Allah dengan makhluk, maka ulama memilih makna istiwa daripada sudut kiasan. Dia termasuk makna istiwa tapi dia bukan makna asal. Dia makna kiasan. Maka mereka pun kata maksud istiwa di sini menguasai. Sama juga dengan ayat-ayat lain, contohnya tangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Takkan kita nak kata Allah tu ada tangan Allah atas tangan mereka. Mereka meninggalkan makna asal bagi tangan, mereka pilih satu makna kiasan bagi tangan, kuasa. So daripada sudut bahasa benda tu tak salah. Bahasa Arab yang menjadi bahasa Quran memang membantu kita untuk memahami ayat-ayat itu dengan kaedah takwil. Maka itulah kaedah yang digunakan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, termasuk Imam Ibn Hajar, termasuk Imam Nawawi, termasuk ulama-ulama kita majoriti memahami ayat Quran dan hadis mutasyabihat berdasarkan kaedah takwil, yang mana kaedah takwil ini adalah himpunan daripada ilmu-ilmu bahasa Arab. Maka disitulah terbentuk takwil tadi. Okey, jadi